Good morning, selamat pagi. So day 1 dekat Almaty, kita orang nak pergi money changer dulu. Lepas pergi money changer, kita orang akan pergi bayar package untuk day tour. Day tour dekat satu company ni, nama dia KK Tour. Harga dia RM14,000 untuk dia, aku tak tahulah dia orang panggil duit tenge kat sini. Kita akan pergi tour dekat dia orang punya canyon, Candy Lake lah apalah. Tapi yang tu besok start 6 pagi. Tapi hari ni kita orang nak pergi ke Shimabula, tempat salji weh. Ni peminat salji. Ya. Yeah. So ni lah keadaan jalan raya. Bas memang banyak gila sini. So pengalaman naik bas kat sini agak cuak ah. Dia orang bawa dia tahan laju. Tapi aku ingat boleh bayar pakai kad. Rupanya tak, dia bayar pakai cash. Harga bas RM200. RM200 persamaan lebih kurang dalam RM1.80 macam tu sekali naik bas. So nak jimat kalau datang Almaty kau nak naik bas lah. Kalau ikut pada pandangan aku, tengok keadaan dia aku tak pernah sampai Rusia. Tapi aku yakin dengan keadaan dia apa semua, aku rasa lebih kurang lah macam Rusia. Tapi tak sure lah, tengok macam mana. Yang penting korang dah tengok video aku, korang jangan lupa subscribe lah. Bagilah semangat untuk aku nak buat edit video YouTube banyak-banyak. Sekarang kita orang jalan kaki nak pergi ke bus stop. Kita orang nak pergi Shimabula, naik bas. Kalau ikut kat sini kena naik 2 bas. Satu bas nombor 128, lagi satu bas nombor 12. So 2 bas. Kalau ikut map cakap dalam masa setengah jam boleh sampai, tak jauh pun. Tapi dekat area sini kita orang ada nampak tau mountain, atas dia ada salji. Kita tengok best tak best. Tapi aku ada tanya jugalah orang yang KK Tour tadi, dekat atas tu ada salji lagi tak? Dia kata ada. Aku rasa okey je walaupun kita orang penat berjalan pun. Sebab nanti dia yang penat nak ragging aku. Nanti kita orang akan ada naik train 20 jam. Akan ada naik train 40 jam. So time tu kita orang boleh rehat, puas lah. So time travel ada kesempatan, selagi boleh jalan, kita jalan lah. So kita orang dah sampai dekat area Shimabula. Tapi ada benda kelakar berlaku. Sweater tak bawa. Dia boleh sebar dengan baju nipis macam ni untuk sampai atas. Sebenarnya ni sweater dia. Tapi aku ada t-shirt dia. Aku yang tak bawa sebenarnya. So ni tempat main ski. Okay, time kita orang datang okey, tak ramai orang. So kita tengok harga tiket dia. So harga dia kalau korang tengok kat situ RM6,500. So harga untuk RM6,500 lebih kurang dalam RM56 Malaysia lah. So ni tiket dibagi untuk 2 orang. Okay, hari ni tak ramai orang. Gaya sambung jawab kan. So dah nak sampai train kita orang. So orang akan duduk sebelah sini. Tengok dia duduk mana. Okey, ni boleh guna untuk tempat letak ski. Sekarang kita orang naik kabel car kat Shimabula. Ni gayat. Berani buka mata pula. Же разрешали, да, на Да, это не наше же. Это все само. Bye. Wah, masih ada salju. Tapi alhamdulillah tak sejuk sangat. Wah, ada tempat lepak, kafe. Nak turun naik ramai. Kita turun dari sana, kita sambung lagi untuk naik kat sana. So kalau korang nak turun dekat sini, harga dia RM5,500. Tapi kalau korang nak naik dekat atas, RM6,500. Korang kena tambah lagi RM10,000 macam tu lah untuk sampai ke atas. Dia ada 2. Kalau kau naik ski, kena naik yang tu. Kalau korang passenger, kena naik yang tu, yang ada tengah.
Nak duduk sana. Ada naik atas lagi lah. So, kat sini tak sejuk pun. Tak sejuk pun. Elek. Dah cuak, dah tinggal sweater. Tak ada pun yang Muka tinggal cemas. awak punya. Muka cemas. Dia yang marah-marah. Muka cemas. Hari. Oh. Okay, disebabkan tak cukup sejuk, kita orang akan pergi lagi. Naik atas lagi. So, ni tandas kalau kat sini. Dia gambar orang. It's alright, thank you. Dekat sini ramai fotografer yang akan ambil gambar. Dia ambil gambar dan dia tanya dia nak jual gambar kalau korang nak beli gambar. Tapi kita orang jalan je. Ini licin. So inilah keadaan puncak dia. Kita orang settle. Dekat sini tak ada apa sangat sebab dah nak habis musim winter. Jadi ski ke apa ke tak banyak buka, dah banyak tutup. Kita nak ambil untuk turun ke bawah. Tak campur orang lain, ada 2 orang je. Tutup. Apa perbezaan sini dengan Jepun? Jepun terbaik. Sini okey lah sebab kita orang dah datang end season. So ni korang boleh tengok. Sebelum tu nak tanya perasaan setelah tertinggal sweater tapi tak sejuk. Adakah ada rasa Mungkin sebab dah pergi sebulan sebelum tu kita dah pergi Jepun, lagi sejuk. Ya ke? Ya. Jadi tak tahu. Yang ni bukannya termelit. Settle daripada Shin bulat. Hari ni kita singgah makan. Aku memang cari donor yang bulat. Next aku tak tahu, mungkin nak pergi Green Bazaar. Green Bazaar dia cakap tutup pukul 7. Diorang ni memang suka hang out. Orang-orang diorang tengok. Nanti aku bawa korang jalan-jalan kat kawasan ni. So ni makanan ni besar. Dia macam daging burger. Tapi dalam dia letak daging ni. Tapi dia satu benda yang kurang. Dia tak ada sos. Sos tak ada. Tapi dia ada cili ni kalau nak pedas. Tapi tak tahulah dia orang punya pedas. Kita try makan cili dulu. Itulah yang dia pakai gatu makan tadi. Pedas sangat? Pedas. Lepas tu dia ada bagi. Ni aku tak tahu apa benda. Korang tengok ni. Timun masam. Kita tengok. Aku rasa. Sama kan? Macam kalau kau makan McD, ada dalam burger McD. So kita try bite pertama macam mana rasa dia. Roti dia macam roti donat. Kalau letak cili dia sedap ni. Kita try. Sedap. Next nanti aku bawa korang jalan-jalan dari sini. Keadaan bandar dia nak pergi ke satu tempat ni nama Arbat Street. So aku tengok diorang kebanyakan berjalan munda-mandi kat area sini. Satu benda pelik dekat sini. Aku tengok yang berjalan munda-mandi. Kebanyakannya orang muda. Aku kurang nampak orang tua tu. Mungkin orang tua kat sini pencen, duduk rumah. So bini aku teruja nampak ni Lanzau, ni tarik. Ada kat Bukit Bintang dia. So diorang memang santai. Kalau tengok diorang melepak. Ada ni lah ya.
Aku tak tahu kenapa dijadikan besi ni sebagai landmark diorang. Korang nak tengok. Cuba siapa yang tahu tolong komen. Besi karat. Diorang ada tempat air terjun. Tapi yang pelik, tempat air pancut dia tak ada air. Patutnya dekat belakang korang boleh tengok ada view gunung salji, tapi disebabkan awan tebal korang tak boleh nampak apa-apa lah. Ni lah, korang nak tengok ke mana Uni Soviet letak. Sekarang dia dah start sejuk-sejuk juga. So decoration kedai-kedai diorang, korang tengok ni. Dia punya street food lebih kurang macam ni. Apa dia cakap? Aku tengok Malaysia ni, dia cakap Malaysia. Tengok ada juga ni. So kalau korang jenis peminat art, dekat sini banyak. Smart. Aku dah jumpa satu buku yang agak besar. Tapi dia tulis apa memang tak boleh nak baca, tak faham. Mana tahu antara korang ada yang faham. So, ini adalah satu inovatif yang aku rasa bagus. Sebab dekat bawah untuk orang jalan kaki, dekat atas kereta lalu. So, orang tak payah susah nak melintas. Orang boleh melintas ikut bawah. Kalau bab kebersihan, aku puji negara dia. Susahlah nak jumpa sampah merata apa semua. Dan tu tak nafikan. Coklat makan dengan strawberry. Dia tengok strawberry dia colour merah betul. Boleh tak nak ambil? Tapi yang ni pelik. Ini apa? Bukan marshmallow ni. Tak. Oh ni mall dia kalau kita ikut dalam mall. Okay, next kita akan pergi belah depan tu, belah Green Bazaar. Apa yang ada dekat Green Bazaar? Sebab tengok kebanyakan kalau orang datang kat sini mesti datang sini. Oh, patut Green Bazaar. Masuk dalam ni, colour dia dah green. Tunjuk ada jagung tu satu. Jagung seketul harga 500. 500 lah 4 ringgit lebih. Macam tu lah. Bahasa isyarat bagi bahasa isyarat Okay, thank you. So orang akan datang ke sini ni lah, nampak ni. Okay, jom aku buat korang jalan. Ni. Tu ada ke? Sini urut gerak semua. Okey.